Assalamualaikum, salam sejahtera, salam harmoni TTS. Selamat datang ke salah satu lagi episod Tea Time Session Podcast pada hari ini. Tetamu kami pada hari ini merupakan, boleh saya katakan, sebagai resident guest di dalam Tea Time Session Podcast ini kerana kami telah membuat lebih kurang 6 episod TTS Podcast mengenai program yang dilaksanakan oleh bahagian beliau. Tetamu yang saya sebutkan ini tidak lain dan tidak bukan Encik Fazrullah Rizali bin Abdul Razak. Selamat datang Tuan ke Tea Time Session Podcast pada pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Seminar Saintifik Taman-Taman Sabah 2025 yang bakal diadakan pada 4 hari bulan Ogos 2025 ini yang bertempat di Le Méridien Hotel. Okey Tuan, dalam konteks meningkatkan kesedaran tentang sumbangan sains, sejauh mana hasil penyelidikan yang dibentangkan semasa seminar ini dapat menterjemahkan kepada dasar atau strategi pengurusan taman yang lebih efektif? Terima kasih dengan soalan tu. Tapi sebelum tu, seminar saintifik 2025 Taman-Taman Sabah ni akan diadakan selama 2 hari, 4 hingga 5 Ogos 2025 lah, kan, di Le Méridien seperti yang disebutkan tadi. Jadi dalam konteks ini untuk meningkatkan kesedaran tentang sumbangan sains, kan, atau hasil penyelidikan yang dijalankan itu, ada beberapa kertas pembentangan yang akan diadakan dan hasil itu akan menjadi sebagai satu data asas kepada Taman-Taman Sabah dan akan digunakan, dianalisis dan beberapa recommendation boleh dibuat kepada pihak pengurusan Taman-Taman Sabah. Dan ini akan menjadi sebagai satu kunci evidence based management, di mana pengurusan yang dilaksanakan itu adalah berdasarkan kepada bukti-bukti, fakta, hasil penyelidikan yang dijalankan, agar apa juga keputusan yang dibuat itu nanti adalah lebih tepat dan boleh dipercayai. Oh, nampaknya evidence yang didapati di dalam penemuan saintifik ini dapat digunakan untuk membantu operasi seharian teman-teman Sabah. Lebih kurang begitu. Ya. Okay. So, bagaimana seminar saintifik ini dapat mengukuhkan kolaborasi antara penyelidik, pentadbir taman dan komuniti saintifik dalam menangani cabaran konservasi pada masa ini? Kalau yang ini, semasa seminar yang dijalankan ini, ada satu sesi yang kita buat, iaitu satu dialog, yang merupakan satu platform perbincangan yang akan dibuat, yang mana ahli-ahli dia adalah terdiri daripada yang berlatarkan belakang pelbagai daripada Taman-Taman Sabah sendiri. Dan di sini kita akan berbincang untuk mengenal pasti apakah isu-isu ataupun immediate task yang perlu dibuat berdasarkan kepada perbincangan yang dibuat. Dan kita akan kenal pasti apakah isu conservation di Taman-Taman Sabah, dan ini akan membantu kita untuk mengeratkan lagi hubungan di antara bahagian-bahagian lain agar perancangan secara holistik dapat dilaksanakan, dapat dirancang untuk dilaksanakanlah, lebih kurang gitu. Jadi seminar saintifik ini bukan sahaja bertujuan untuk mengumpul data penyelidikan, tetapi dia juga dapat merupakan satu jaringan untuk mengukuhkan kolaborasi antara penyelidik dan pentadbir taman. Ya, betul. Oh, okey. Apakah hasil konkret yang disasarkan daripada seminar ini yang boleh menyumbang terus kepada pengurusan mampan ekosistem di Taman-Taman Sabah dalam jangka pendek dan panjang? Hasil konkret yang jelas boleh dilihat di sini
untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk yang jangka pendek ini, dokumentasi hasil kajian yang terkini yang diperoleh ini akan dapat digunakan untuk kita mengenal pasti apakah isu yang mendesak yang mungkin berlaku di dalam kawasan taman itu. Dan kita akan dokumenkan ini dan akan membantu di pihak bahagian pengurusan dan juga day-to-day management untuk mengenal pasti bagaimanakah penyelesaiannya. Untuk yang jangka panjang, jadi data-data atau maklumat yang diperolehi ini sebenarnya adalah data yang amat berguna, yang boleh digunakan sebagai input dalam kita membuat ataupun menyemak plan pengurusan yang dibangunkan untuk setiap taman. Dan kita juga boleh menggunakan maklumat ini untuk membuat perancangan dan melaksanakan program-program yang berimpak tinggi. Contohnya, seperti kita mengetahui mengenai status pemeliharaan penyu di dalam kawasan taman. Jadi ada program-program pemeliharaan penyu yang dilaksanakan. Ataupun seperti mana saya bagi contoh program Ranger Muda Taman. Bagaimana maklumat kesedaran awam itu hasil daripada maklumat saintifik yang kita perolehi, kita sampaikan kepada masyarakat, kepada generasi muda yang akan datang. Contoh yang lain lagi, seperti maklumat yang ataupun kajian yang berkaitan dengan invasive species yang berlaku, yang ada wujud di dalam kawasan taman ini. So, perancangan program untuk mengekang invasive species di taman dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Oh, jadi program Ranger Muda ini adalah merupakan salah satu hasil yang konkret di dalam seminar ini. Ya, betul. Ya. So, kita membangunkan program ini sebenarnya berdasarkan maklumat saintifik terdahulu yang telah terkumpul. Apabila kita mengetahui mengenai keadaan di taman ini, dan kita gunakan kekuatan dia untuk dimasukkan dalam modul program seperti ini. So, program Ranger Muda ini dia seolah-olah seperti satu pemindahan ilmu, knowledge transfer kepada kanak-kanak sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan sejauh mana platform seperti seminar ini dapat mempercepatkan proses pemindahan ilmu antara penyelidik dan pengurus taman dalam mendapani isu biodiversity dan perubahan iklim? Ya, itulah itu. Dalam forum seminar yang diadakan ni, ada satu sesi yang berkaitan dengan pendidikan dan juga community. So daripada situ kita dapat memperlihatkan bagaimana ilmu ini dapat disampaikan kepada peserta-peserta ataupun masyarakat awam lah, kan, dan juga generasi muda, hasil apa yang telah kita lakukan selama ini. Dan selain daripada itu, untuk sesi-sesi yang lain, apabila pembentangan kertas itu ataupun forum itu dilaksanakan dalam seminar itu, sebenarnya kita sedang membuat perkongsian mengenai apakah amalan terbaik, best practices yang boleh dijadikan contoh ataupun pembelajaran, lesson learned mengenai apa yang telah dilaksanakan terdahulu hasil daripada kajian yang dijalankan secara saintifik. Dan ini boleh dibuat satu penilaian untuk mengenal pasti apakah yang terbaik ataupun penambah baik yang boleh digunakan dalam pengurusan dan perlindungan taman inilah. Okey, selain daripada itu, ada satu sesi yang lain dalam seminar itu dalam pembentangan yang dijalankan dan juga forum yang diadakan. Kita boleh membuat perkongsian amalan terbaik ataupun best practices yang boleh dibandingkan di kawasan taman-taman dan juga pembelajaran ataupun lesson learn
yang boleh dikongsikan untuk digunakan sama ada ini bersesuaian di dalam kawasan taman kita ataupun yang lebih baik. Dan dapatan lapangan ini akan membina keupayaan kita untuk especially kepada pengurus taman untuk menangani isu biodiversity dan juga yang berkaitan dengan perubahan iklim. So keseluruhannya forum dan juga pembentangan yang diadakan dalam seminar ini membolehkan pemindahan ilmu itu dapat dilakukan secara langsung di antara penyelidik dan juga pengurus taman. Apakah impact seminar ini akan dinilai secara sistematik, misalnya melalui pemantauan susulan terhadap pelaksanaan cadangan atau strategi yang dicetuskan semasa sesi pembentangan dan forum itu nanti? Impak seminar ini akan diteliti melalui pemantauan keberkesanan pelaksanaannya semasa sesi soal jawab dan juga sesi forum yang diadakan. Dan selain daripada itu, semasa seminar ini satu resolusi akan dibangunkan berdasarkan semua dapatan-dapatan pembentangan, perbincangan, cadangan yang diperolehi. Dan ini maklumat ini akan digunakan sebagai rujukan yang akan didokumentkan untuk perancangan masa akan datang dan juga akan dijadikan sebagai tindakan susulan rujukan kepada pengurusan tertinggi dalam merancang pelaksanaan pengurusan taman secara keseluruhannya. Dan penilaian ini sebenarnya boleh juga dibuat secara pelaporan berkala. Hasil kolaborasi yang terjalin dan penambahbaikan dalam dokumen perancangan taman yang memang sedia ada dalam pengurusan taman-taman Sabah. Contohnya dalam plan pengurusan plan pengurusan taman, laporan tahunan dan juga plan strategik taman itu sendiri. So dari sini kita dapat melihat bahawa apa juga hasil penyelidikan dan juga pendidikan yang dilaksanakan akan menyumbang atau memberi manfaat dalam pengurusan taman dan juga termasuklah perlindungan. So, diharapkan impak seminar ini dapat memberikan satu result yang optimum dalam pengurusan taman yang mampan. So, terima kasih Tuan kerana sudi datang ke episod kami walaupun dipenuhi oleh jadual yang amat ketat ya. Dari Labuan kita bersama hinggalah kembali kemari dan bermacam-macam bunga telah kami lihat. Okay. So Tuan terima kasih. Ya. Saya juga mengambil kesempatan inilah untuk mengucapkan terima kasih atas jemputan untuk diwawancara dalam Tea Time Session ni. Cuma saya mengharapkan seminar saintifik 2025 yang akan diadakan ni akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Hasil seminar ini akan dapat menyumbang kepada penambahbaikan pengurusan dalam taman-taman Sabah dalam aspek melindungi atau memelihara kawasan taman. Dan satu lagi yang lebih penting adalah kerjasama di antara bahagian-bahagian yang lain lah untuk kita sama-sama merancang satu program yang holistik untuk mencapai visi taman-taman Sabah ini. InsyaAllah kita doakan bersama-sama. So terima kasih sekali lagi Tuan. We'll see you on the next episode